Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, baris hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang saya hormati, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Burung merpati terbang ke laman, hinggap seketika di pohon senar. Jika perpaduan menjadi pegangan, rukun negara kekal terpelihara. Hadirin yang saya hormati, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang kita lafazkan setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi rukun negara ialah jiwa sesebuah negara, pedoman yang menyatukan rakyat serta menjadi asas kepada keamanan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Pada hari ini, saya akan menghuraikan 3 prinsip rukun negara yang saya anggap sebagai tunjang kepada pembentukan masyarakat yang cemerlang, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesopanan dan kesusilaan serta kedaulatan undang-undang. Hadirin yang dihormati, prinsip yang pertama yang ingin saya huraikan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menjadi asas kepada pembangunan Malaysia yang untuk menjadikan masyarakat berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Mengapakah prinsip ini begitu penting? Hal ini demikian kerana individu yang benar-benar percayakan kepada Tuhan akan sentiasa berusaha melakukan kebaikan, berlaku jujur, amanah dan menjauhi setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral. Walaupun tiada sesiapa yang melihat, tetapi mereka tetap sedar bahawa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Di dalam dunia yang semakin maju ini, pembangunan fizikal semata-mata tidak mencukupi jika akhlak masyarakat semakin lucur. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan harus dijadikan pegangan agar kita mampu melahirkan rakyat yang berintegriti dan negara yang diberkati. Hadirin sekalian yang dihormati, prinsip kedua ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini mengajar kita supaya sentiasa menghormati orang lain melalui tutur kata, tingkah laku dan adab dalam kehidupan seharian. Pada era digital yang serba pantas ini, ramai yang mengeluarkan kata-kata kesat atau menyebarkan kebencian di media sosial tanpa memikirkan kesannya terhadap orang lain. Sedangkan satu perkataan yang baik mampu menyatukan hati, manakala satu perkataan yang kasar mampu memutuskan perhubungan. Oleh itu, marilah kita mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Apabila kesopanan dijadikan amalan, keharmonian negara akan terus terpelihara. Ingatlah, budi bahasa bukan sekadar budaya, tetapi maruah sesebuah bangsa. Sidang hadirin yang dikasihi, prinsip ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini memastikan setiap rakyat di dalam hidup dalam keadaan yang aman, selamat dan teratur. Undang-undang diwujudkan bukan untuk menyusahkan rakyat, tetapi untuk melindungi hak setiap individu serta menjamin keadilan. Tanpa undang-undang, masyarakat akan hidup di dalam keadaan huru-hara dan keamanan negara akan pasti tergugat. Oleh itu, setiap rakyat perlu mematuhi undang-undang tanpa mengira pangkat, usia maupun kedudukan. Apabila semua pihak menghormati undang-undang, negara akan terus maju, stabil dan dihormati oleh dunia. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pewaris negara, tanggungjawab menghayati rukun negara terletak di bahu kita. Janganlah kita sesekadar melafazkannya di bibir, tetapi hayatilah setiap prinsip dalam tindakan dan keputusan yang kita ambil. Ingatlah, walau Malaysia yang maju bukan hanya dibina dengan bangunan yang tinggi, tetapi dibina dengan rakyat yang beriman, berbudi bahasa dan menghormati undang-undang. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai amalan hidup yang mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berakhlak mulia dan mampu membawa negara ke persada dunia.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.